Siapa yang ada gold bar 250 gram ni, dalam masa 5 tahun, simpanan tuan-puan akan bernilai sekitar RM175,000. Jadi bagi yang ingin langsaikan hutang hartanah ataupun ingin kukuhkan simpanan persaraan, tuan-puan boleh target untuk dapatkan gold bar 250 gram emas. Jadi macam mana cara untuk dapatkan gold bar macam ni? Yang pertama, kalau tuan-puan dah ada simpanan ataupun wang tunai untuk belian terus, tuan-puan boleh terus buat belian gold bar ni dengan harganya sekarang sekitar RM125,000. Dengan kenaikan harga emas sekitar 10% setahun, nilai simpanan tuan-puan akan meningkat sehingga RM175,000 dalam masa 5 tahun. Kaedah kedua, tuan-puan boleh menabung gram emas di akaun EmasCap ataupun Gold Accumulation Program. Tuan-puan boleh menabung sebanyak RM2,400 sebulan. Cukup 5 tahun, simpanan tuan-puan dalam akaun Gap dah ada 250 gram emas. Tuan-puan boleh keluarkan emas ni untuk tuan-puan simpan sendiri ataupun tuan-puan boleh jual untuk dapatkan wang tunai untuk matlamat kewangan tuan-puan. Bukan je tuan-puan pastikan duit dalam simpanan tuan-puan tidak bocor. Malah, bila menyimpan dalam bentuk emas, simpanan tuan-puan tidak jatuh nilai akibat kejatuhan nilai mata wang dan inflasi. Jadi bagi berminat untuk buat belian emas bersama Public Gold, sama ada belian gold bar secara terus ataupun menabung di akaun EmasCap, tuan-puan boleh terus rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Dan saya akan bimbing tuan-puan dalam langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.